Assalamualaikum, hai semua. Radio Visual Business kali ini membawakan anda ke Dapur Cik Ina di Kangapolis, sebuah lokasi yang menghimpunkan usahawan dan vendor tempatan. Jom kita dengar kisah serta perkembangan perniagaan di Dapur Cik Ina. Hari ini saya bersama dengan pemilik dan pengusaha Dapur Cik Ina, iaitu Cik Ina lah. Nama pun Dapur Cik Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapur Cik Ina ni kalau orang belah Kangat, orang belah Polis ni mesti tahu antara kedai vendor tumpuan yang ramai. Kita nak kenalan dulu dengan Cik Ina. Assalamualaikum. Bagi Cik Ina je lah, senang. Dapur Cik Ina ni dia macam orang kata apa, saya bermula daripada belakang rumah lah. Belakang rumah, ajar dekat budak-budak sekolah. Sebab tu ada Cik Ina tu. Sebab budak-budak kan, dia akan panggil Cik Ina, Cik Ina, Cik Ina. Lepas tu saya ingat, saya pun nak cari nama lain pun macam susah lah kan, tak mau nak glamour-glamour sangat lah. Tu saya kekalkan nama Cik Ina tu lah. Daripada 2016. 2016 saya start niaga kat belakang rumah. Jual Malaysia. Itu antara menu yang terawal. Ya. Lepas tu rojak. Lepas tu Lok Chin bakar. Alah 2016 dulu kan 5 kupang pun boleh jual lagi. Betul. Nasi goreng RM3 pun boleh jual lagi. Ya. Itu dia bermula Dapur Cik Ina ni bermula dekat rumah. Ya, belakang Memang kena lagi menjadi tumpuan kanak-kanak sebab hidangan Lok Chin macam tu kan. Memang kalau saya balik sekolah pun saya suka hidangan macam tu. Ais blended RM1. Ais blended RM1. Wow. Dululah. Dan sejak bila pula adanya satu kafe yang sangat cantik dan sangat selesa yang menjadi tumpuan ramai ni sejak bila? Kafe yang terbaru ni 2022 kami pindah mai kat sini. Okey, sebelum ni 2019 kami bertapak di The Store. Tepi tangga The Store tu. Tepi tangga The Store tu kami mulalah sewa seminggu 3 hari. Buat hari Khamis, Jumaat dengan Sabtu. Lepas tu direzekikan dapat kios dalam The Store tu. Marah offer. Kami ambil je lah. Sebab sewa kat situ pun sama dengan kami duk bayar sewa seminggu. Alhamdulillah. Okay, start daripada situ. Lepas tu saya buka ala-ala kafe dekat atas tu. Tapi tak bertahan lama sebab COVID masa tu. Lepas tu tutup yang kat atas tu. Saya buat keputusan nak cari kedai dekat area sini lah. Saja nak jadi rezeki lah kedai ni. Kedai ni lama kosong. Sebenarnya kadang-kadang kami duduk lalu rasa macam tak ada siapa minat ke kedai ni. Tak ada siapa minat pun kedai ni kan. Lepas tu try tanyalah owner dia. Lepas tu owner dia cakap tak mau sewa. Orang-orang yang sekeliling ni lah. Tapi Cik Ina cubalah. Cubalah kut-kut lah mana nak tata buka hati owner ni. Dengan sekali tanya je. Dia cakap dia tak sewa. Beranikan diri untuk berpindah ke sini. Tapi Alhamdulillah lah, rezeki Cik Ina dengan rezeki vendor-vendor. Alhamdulillah. Lepas tu tempat yang selesa. Kita ingat itu je, nak bagi customer selesa, nak bagi vendor selesa. Letak makanan pun orang kata apa, best lah, jadi macam elok lah kan. Macam dulu lebih teratur. Cara tiba-tiba ada hidangan makanan dekat meja ni. Ini antara menu-menu popular dekat Dapur Cik Ina. Betul Cik Ina? Ya, betul. Kalau dekat sini selain daripada menu yang disediakan, saya difahamkan dekat sini ada banyak makanan-makanan vendor. Betul. Berapa banyak makanan vendor yang ada dekat Dapur Cik Ina ni? Banyak. Berapa? Banyak ratus ya. Sekali dengan makanan kering, makanan frozen, banyak ratus lah. Macam mana tercetusnya idea untuk melibatkan banyak makanan vendor dekat sini? Dulu Cik Ina ni sebagai vendor juga. Jadi ambil inspirasi pada situlah. Dulu duk piantak kat orang. Ni orang main tumpang kita pula. Sama-sama cari rezeki lah. Sama-sama. Macam mana pilihan untuk makanan tu masuk dekat kafe Dapur Cik Ina? Kami ambil tester dululah. Kalau kata first step mereka tak lulus, mereka nak hantar juga. Kami suruh mereka buat bagi sedap. Sampai kami kata lulus. Ada yang hantar sekali tu pun dah lulus dah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Jadi macam mana respon daripada peniaga vendor ni yang letak dekat kafe Dapur Cik Ina? Sale mereka pun seronok lah kita tengok. Sale mereka kan. Kita dapat membantu. Sebenarnya Sebenarnya inilah orang kata
objektif dalam perniagaan ni. Betul. Sama-sama Kongsi. Bukan kaya seorang-seorang. Betul. Sebelum ni kami tak ada sebelum ni kami tak ada produk sendiri pun. Ya, bila dah ada kedai yang selesa macam ni, barulah dapat ada tempat boleh buat Menu sendiri. Kita ada jagung kukus pun ada. Kalau formal punya 8.5 lah, tapi kedai 7.5 kami dah buka lah. Tapi 7.5 tu pun orang dah serbu dah. Geng-geng pejabat kat sini, dia nak masuk pejabat pukul 8. Pukul 7.5 tu memang menu ada yang dah ada dah. Kuih-kuih apa semua. Sini nak makan pagi ada, nak makan tengah hari, nak makan malam, nak tapau siap-siap. Malam tak buka tu. InsyaAllah dalam perancangan. Macam banyak je perancangan yang Cik Ina tapi step by step lah kan. Setiap apa yang kita usaha pastinya ada cabaran-cabarannya. Pasti. Apa cabaran yang rasa macam kadang-kadang tu kita rasa macam kita jatuh, tak ada semangat, tapi apa yang menolak untuk Cik Ina untuk terus bergerak? Dia kadang-kadang macam ni bukan kita nak salahkan mana-mana pihak lah kan. Macam kita target vendor hantar makanan sarapan pagi awal, tapi vendor tak boleh hantar awal kan. Jadi kita sebolehnya kita nak habiskan makanan mereka. Tapi bila mereka hantar lewat, dia salah satu faktor benda tu tak habis sebab hantar lewat lah. Sebab menu pagi selalunya orang akan mencari awal pagi. Kalau memang hantar pukul 11, orang dah akan cari menu lain dah. Cik Ina cukup suka kalau vendor-vendor boleh main hantar awal pagi. Pukul 9 tu menu dah ada dah kat atas meja. Sebab dulu Cik Ina pun orang kata bukanlah kata main senang pun macam ni. Susah juga bangun pukul 3 pagi, hantar vendor apa semua tu dah lalui dah. Pukul 3 pagi bangun, pukul 8 keluar hantar kat vendor-vendor, dah hantar dekat vendor-vendor, balik cari pula barang, lagi menego pula belakang rumah. Pukul 7 tutup kedai malam kat belakang rumah, keluar pergi cari barang pula, pukul 12 baru tidur. Itu rutin dulu. Dulu memang apa yang Allah dah aturkan sekarang ni memang tak pernah terlintas lah kan. Selalunya apa yang kita rancang tak jadi pun. Selalunya apa yang kita tak rancang Allah bagi jadi. Satu je. Betul. Satu yakin je. Cari rezeki ni kena rajin. Cari rezeki ni buat benda makan kena awal. Berjual sebelum orang kenyang. Maksudnya waktu orang akan membeli waktu orang tengah lapar. Betul. Jadi nafsu tu macam kita pun kan. Macam kita pun kita nak pergi beli apa-apa kalau kita tengah lapar, yang kita nak ni kita nak. Betul. Kita kena pandai kontrol emosi customer lah. Kalau menu pun lewat, paling penting untuk berjaya ni disiplin, konsisten. Saya tengok Cik Ina ni orang yang konsisten. Boleh bangun. Kalau setengah orang untuk dapat sampai ke tahap ini mungkin memerlukan motivasi lah. Siapa inspirasi Cik Ina dalam perniagaan ni? Mak saya lah. Mak saya pun orang berniaga juga kan. Dulu boleh bangun awal buat cucuk bermenu-menu. Kita je yang tak mampu. Tengok mak macam mana lah. Mak buat dulu banyak menu kan. Kita buat satu menu pun rasa nak tumbang lah. Sekali dengan mak Cik Ina sekali join buat cucuk market pukul 5 pagi. Kami dua-dua bersaing. Umur dah 70 lebih dah. Tapi semangat dia kuatnya. Lepas tu takkan kita nak tumbang. Apa dia hidangan yang mak Cik Ina buat? Mak Cik Ina buat apel lenggang. Apel lenggang orang dulu bukan apel lenggang yang apa yang nipis bayang tu dah. Yang ada gebu-gebu sikit tu. Sebab saya pun tak sabar nak rasa hidangan lazat ni. Tapi kita dengar mungkin Cik Ina, mungkin kata-kata untuk usahawan di luar sana yang mungkin baru nak mula bertapak dalam dunia bisnes. Dia nak berniaga ni hati kena keras. Jatuh bangun tu adat. Jatuh tu banyak lah. Nak bangun tu sakit lah. Lepas tu dengan keadaan ekonomi lah, dengan barang mahal, kita nak kena lawan dengan yang tu lah. Bila kita rasa barang mahal tak payahlah, kalau tu habis lah. Kita dengan cari makan, dengan berniaga buat makan ni, kita kena lawan lah. Kalau kata benda tu tak boleh jual RM8, kita jual RM9, orang akan beli. Sebab kalau Cik Ina nak masuk satu jenis tu, dia takkan memerlukan RM9 tu. Dia akan memerlukan lebih kalau takat kita nak makan seorang kan. Jadi satu lagi, awal. Nak bangun awal, kena tidur awal. Cukupkan jam. Kalau tak cukup jam, esok bangun memang barai. Alhamdulillah, doa bagi Allah izinkan kesihatan yang baik.
untuk mencari rezeki sama-sama dengan vendor semua. Siapa pun macam tu. Kan? Terima kasih kepada Sama-sama. Dapur Cik Ina kerana sudi bersama dalam Radio Business pada episod kali ini. Banyak ramai-ramai. Ya. Dan sampai kita berjumpa lagi. Saya nak makan dulu. Terima kasih Cik Ina. Sama. Ini bau dia Masya Allah. Memang sedap. Sangatlah premium. Pelbagai yang menarik hanya di Radio Visual Business. Terima kasih kerana menonton. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.